Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam memartabatkan budaya membaca. Saya Musyifa Umairah binti Saiful Rahman berumur 10 tahun dari Sekolah Kebahasaan Subang Perak ABA 8244 Kampung Gajah Perak. Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Berpegang dengan kata-kata Buya Hamka itu, saya menjadikan membaca sebagai sebahagian aktiviti seharian saya. Di kesempatan ini, saya ingin membuka sebuah buku koleksi bacaan saya iaitu Kasih Ana di Kuala Lumpur, karya Nur Syamsiah On. Buku ini merupakan buku ke-12 dalam siri Ana Solehah terbitan Blue Tea Publication Sdn Bhd pada tahun 2011. Buku ini mengandungi 124 halaman bercetak. Buku ini menampilkan ilustrasi yang menarik dan sesuai untuk pembaca muda seperti saya. Kasih Ana di Kuala Lumpur mengisahkan Ana Solehah bersama keluarga angkatnya setelah dia menyertai program Anak Angkat Darul Raya. Pada mulanya, Ana berbelah bagi untuk menyertai program tersebut. Tapi setelah mendengar pandangan daripada Ida dan ibu, Ana akur. Kata-kata ibu tadi telah meyakinkan Hana bahawa dia telah membuat keputusan yang betul. Rasa bersemangat menyelinap kesanubarinya. Perjalanan Ana dan keluarganya ke Kuala Lumpur memberi satu pengalaman baru buatnya. Ana dapat rasakan kehadirannya dalam keluarga itu tidak disenangi oleh Nabila. Kami berharap bolehlah dia berubah jika dia mempunyai seorang adik angkat. Sebab itu jugalah kami tempatkan kamu sebilik dengan Nabila. Tidaklah dia berasa sunyi sepanjang cuti sekolah ini. Besar harapan mami dan daddy angkat Ana. InsyaAllah, harapan itu akan Ana tunaikan sebaiknya. Bermula detik itu, Ana cuba berbaik dengan adik angkatnya itu. Namun, Nabila indah tak indah saja. Takdir Allah tiada siapa dapat menafikannya. Kejadian kemalangan pada petang itu merubah segalanya. Ana yang dahulunya sering bersikap kasar dan memberontak, kini menunjukkan perubahan yang ketara. Dia menjadi lebih ceria, ramah dan penuh budi pekerti. Ana menyadari bahawa adiknya yang berusia 13 tahun itu bukan lagi gadis yang kelihatan lebih matang dari usianya, tetapi kini lebih menghargai kasih sayang keluarga. Tema utama novel ini menekankan bahawa kasih sayang keluarga tidak mengenal batas, namun kehidupan di dunia ini mempunyai hadnya. Oleh itu, kesempatan yang ada perlu digunakan untuk menyebarkan kasih sayang. Dengan gaya penulisan yang lembut dan penuh pengajaran, buku ini sesuai untuk pembaca muda yang ingin memahami nilai kasih sayang, perubahan positif dalam diri dan pentingnya hubungan kekeluargaan. Buku ini memberi banyak pengajaran kepada saya, antaranya kasih sayang keluarga adalah anugerah yang tidak ternilai, khususnya antara adik-beradik. Walau ada perbezaan dan konflik, kasih sayang mampu merapatkan kembali hubungan. Watak Nabila menunjukkan perubahan yang positif. Ini mengajar kita untuk tidak cepat menghukum seseorang berdasarkan masa silamnya, tetapi menyokong proses perubahan mereka. Selain itu, sikap sabar dan penyayang boleh menumbuhkan hati yang keras. Sebagaimana Ana tidak membalas sikap buruk adiknya dengan kemarahan, sebaliknya menunjukkan kesabaran dan kasih sayang, yang akhirnya membawa perubahan dalam diri Nabila. Diharapkan kawan-kawan semua terinspirasi untuk membaca buku ini dan menjadikan membaca sebagai kegemaran. Sekian daripada saya, Bangsa Membaca, Bangsa Berjaya.